So ni kita nak buat video refleksi tentang egg product, breakfast product. Okay, rupa bentuk telur tu semua memang hampir sama kan dengan sketching kita orang, tapi colour yang berbeza lah. Macam scrambled egg tu kan terlalu masak dia jadi kehijauan macam tu. Dia macam sebab dia punya lada putih tu terlalu banyak, nampak macam warna hitam-hitam sikit. Dia tak terlalu kuning lah. Lepas tu tekstur tu telur memang lembut semua. Lepas tu yang poached egg dengan sunny side up tu dalam tu cair sikit lah. Memang bila dot terbelah tu memang nampak dia cair. Lepas tu rasa okey, tapi ada sebahagian tu dia cair sangat, so tak ada rasa sangat. Kita kan tak biasa makan macam tu. Betul. Aroma tak ada bau sangat, kecuali yang poached egg tu ada cuka-cuka punya cabaran. Memang pertama kali kita orang masuk kan, memang komunikasi tu kurang, serabut sikit, kan, tak lancar. Lepas tu macam dia jadi rushing lah, macam terkejar-kejar masa, baru nak kenal macam nak ambil barang apa semua benda. Dia macam ada sikit salah faham ke macam tu dalam pembahagian kerja tu lah macam tu. Okay, alright. Tu untuk telur.